Hari ini kami akan menunjukkan 5 jenis ikatan. Nama saya Muhammad Aidil Fatih bin Abdul Wahab. Nama saya Raya Zafar bin Reza Azri. Nama saya Zafri Ramadan bin Muhammad Zakaria. Nama saya Muhammad Zufar Zafra bin Muhammad Zuhasrai. Nama saya Muhammad Akil Zafran bin Rezial. Ikatan pertama ialah ikatan buku sila. Fungsi ikatan ini adalah untuk menyambungkan tali yang sama saiz, mengikat buku saiz dan mengikat kain andong. Ikatan kedua ialah ikatan sipul manuk. Ikatan sipul manuk digunakan untuk mengikatkan tali kepada tiang atau mengikatkan tali ke tali sampai. Ikatan ini juga digunakan untuk memulakan dan mematikan ikatan semasa membuat gadget. Ikatan ketiga ialah ikatan bunga gati berganda. Ikatan ini digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz, tali licin atau basah. Ikatan ini adalah lebih kukuh daripada ikatan bunga gati tunggal. Keempat ialah tinda kasih. Fungsi ikatan ini digunakan untuk membuat tanja yang tidak menjerut. Ia digunakan untuk mengikat leher binatang. Selain itu, tanja juga digunakan untuk mengikat badan masa semasa melakukan aktiviti menyelamat. Kelima dan terakhir ialah lilit taulen. Lilit taulen digunakan untuk mengikat tali kemah ke pancang atau ke tiang supaya ia dapat dikendurkan atau ditegangkan.